Saya jemput Yang Berhormat Tenggara. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Speaker. 5 minit. Beri saya 5 minit. 50 minit. 5 minit. 5 okay. Bagi ruang kita bahas pindaan undang-undang pasport ini, dan ini sebagaimana Yang Berhormat Timbalan Menteri sebut adalah perkara-perkara yang berbangkit daripada rang undang-undang Immigration Akta 155, merupakan keperluan untuk setiap orang keluar masuk Malaysia diperiksa oleh pegawai immigration ataupun melalui satu sistem berautomasi. Langkah ini penting bagi pastikan sistem pengurusan pasport negara terus relevan, selamat dan cekap seiring perkembangan teknologi global. Setakat ini yang kita rasa My Border Pass pun dah membantu dah Yang Berhormat Timbalan Menteri, Speaker. Jadi perkara-perkara mengerti memang membantulah. Dan Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan data rasmi Jabatan Immigration Malaysia, pada tahun 2024 saja sebanyak 2703 juta pasport telah dikeluarkan. Bagi tempoh 2.703 juta pasport telah dikeluarkan. Bagi tempoh Januari hingga Oktober 2025, lebih 1.63 juta pasport dikeluarkan. Yang jelas menunjukkan sistem sedia ada berada di bawah tekanan yang tinggi. Pindaan ini penting bagi memastikan keselamatan sepadan yang semakin kompleks, peningkatan jenayah, rentas sepadan dan penyeludupan manusia. Rekod rasmi menunjukkan antara 2022 hingga 2024, Malaysia catat 289 kes pemerdagangan manusia, 992 mangsa diselamatkan, dan tahun 2024 saja menyaksikan 38 kes baharu, 59 tangkapan dan 141 penyelamatan. Petanda jelas bahawa kita masih belum bebas daripada cabaran ini. Tuan Yang di-Pertua, negara telah dinaikkan ke tahap 2 dalam laporan tahunan pemerdagangan orang US DST IP 2024, walaupun ada kemajuan dari tahap 2 pemerhatian pada 2023. Namun kerjasama, penguatkuasaan dan reformasi undang-undang perlu diperkukuh. Teknologi biometrik dan keselamatan digital jadi standard antarabangsa untuk pengesahan identiti. Permintaan rakyat untuk proses permohonan pasport yang lebih pantas dan mesra pengguna makin meningkat. Adalah wajar kerajaan membawa pindaan ini untuk memperkukuhkan keselamatan dokumen perjalanan, mempercepatkan proses permohonan dan meningkatkan integriti data. Tuan Yang di-Pertua, walaupun pelbagai usaha dilakukan, terdapat beberapa isu yang Tenggara ingin bangkitkan. Pertama, keselamatan biometrik dan data peribadi. Ketika ini data biometrik seperti cap jari dan foto wajah disimpan dalam pelbagai sistem, pelbagai aplikasi yang tidak seragam, berdepan dengan risiko pencurian data, pencerobohan cyber yang meningkat. Jadi apakah ciri-ciri keselamatan yang dicadang atau ditambah baik dalam memastikan data peribadi terjamin? Tenggara nak cadang untuk kerajaan ataupun KDN mempertimbangkan penubuhan Pusat Data Biometrik Nasional, selaraskan data antara JPN, Immigration dan PDRM bagi elak pertindihan sistem dan memudahkan pengesanan penjenayah rentas sepadan, dan juga akan berikan input yang baik daripada segi pendanaan kerajaan. Keduanya, isu pemalsuan dan penyalahgunaan pasport. Statistik Interpol menunjukkan peningkatan penggunaan pasport palsu di rantau Asia Tenggara. Menurut laporan media, sindiket mampu hasilkan 50 hingga 100 pasport palsu dalam sehari. Jual pada harga di antara 100 hingga 150 ringgit sebuah, atau pasport palsu yang diubah suai dengan kos 1,000 hingga 1,500. Jadi kita minta kerajaan, Tenggara minta kerajaan nyatakan statistik terkini kes pemalsuan pasport, kenakan hukuman lebih berat terhadap pemalsuan pasport, sindiket, penyeludupan manusia dan penggunaan dokumen perjalanan palsu yang mampu menjejaskan imej serta keselamatan negara. Tuan Yang di-Pertua, Tenggara yakin kerajaan telah gandakan langkah penguatkuasaan, namun isu pemalsuan pasport merupakan ancaman serius. Pindaan ini pastinya memperkukuh argumen pengenalan kepada pasport biometrik dan security lebih ketat adalah perlu dalam usaha memperkukuh security dokumen untuk kekal berdaya saing, memudahkan rakyat menggunakan identiti digital selamat semasa perjalanan antarabangsa, selari dengan usaha Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Tuan Yang di-Pertua, RUU Pasport 2025 merupakan usaha untuk memastikan sistem dokumen perjalanan Malaysia terus dihormati dan diyakini di peringkat antarabangsa. Pindaan ini bukan sahaja bantu tingkatkan tahap keselamatan negara, menaikkan imej negara, malah turut mempermudahkan urusan jutaan rakyat negara ini yang bekerja, belajar dan melancong ke luar negara. Justru Tenggara menyokong undang-undang ini dengan cadangan penambahbaikan yang dikemukakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tenggara.